Assalamualaikum guys. So hari ni aku terjumpa this My Chef Bakery roti rolls chocolate flavor. Actually bentuk dia macam lah, macam kek gulung tapi tak pasti. So let's try. Pasti dia tak macam plastik roti biasa tau. Dia macam agak susah untuk buka. Dia tak macam plastik roti gardenia yang biasa, tak. Dia different sikit. So ini kejadiannya. Alright. Oh. Kucing kacau lah. So ni kejadian dia. Like macam something kat dalam jadi gulung. See? Yup. No, this is not your food. Dah mek. So, tengah. Tengah-tengah dia. See? Ada krim. Tak pasti apa yang putih ni. So dia gulung dengan kulit kat luar. Macam popi lah. Kita try. Ni macam kek kukus. Dia gulung dengan macam ala-ala dan ketayak punya kulit. Nampak? Ada kedua kat tengah. Ya, rasa dia sedap, sumpah. Nampak? Dia ada fluffy dia. Yang ni aku beli harga dia RM6. Tapi mungkin dekat tempat lain lainlah harga lah. Wow guys, first time aku jumpa roti expired dia lama gila. Mostly kalau roti dalam seminggu, sebulan, 2 minggu. But this one dia punya expired bulan 3 tahun depan. Amazing. Kalau jumpa korang akan cuba My Chef Bakery roti roll chocolate flavor, atau mungkin ada flavor lain, tapi this is what aku jumpa lah. It's nice. Berbalik.